Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Balqis binti Muhammad Nur Hadi yang kini bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Gudang. Pada hari ini, saya akan berkongsi sebuah novel yang bertajuk Sila Tak Sina karya Nizar Parman. Benarkah kita semua terfikir bahawa siapakah diri kita tanpa asal-usul dan warisan keluarga? Bagaimana jika ada satu rahsia lama yang mampu mengubah kehidupan kita selama-lamanya? Itulah yang berlaku pada Haikal, watak utama kita dalam novel Sila Tak Sina karya Nizar Parman. Haikal, seorang anak muda yang menetap di Kuala Terengganu, menjalani hidup seperti biasa bersama uminya, ayah tirinya Walid dan adik tirinya. Namun, segala-galanya berubah apabila dia menerima sebuah manuskrip lama hasil penulisan ayah kandungnya, iaitu Abdullah bin Kayyan. Manuskrip itu seolah-olahnya memanggilnya untuk menjejaki kisah hidup seorang lelaki yang tidak pernah dikenalinya. Namun, perjalanan Haikal untuk mencari asal-usulnya bukanlah mudah. Uminya menentang keputusan tersebut kerana kenangan silam yang sangat pahit. Dahulu, uminya meninggalkan ayah kandung Haikal dan membawa anaknya jauh dari Batu Pahat, Johor. Tetapi bagi Haikal, dia perlu mencari jawapan tentang siapakah sebenarnya Abdullah bin Kayyan ini. Dengan penuh tekad, Haikal tiba di kampus Seri Purnama. Di sana, dia mendapati ayah kandungnya adalah seorang yang sangat dihormati. Beliau merupakan seorang guru yang mencintakan seni dan sastera dan turut memperkenalkan tarian sapi pada penduduk kampung. Lebih menyentuh hati, walaupun Abdullah bin Kayyan sudah tiada, namun warisannya tetap hidup dalam jiwa penduduk kampung. Haikal mula mengenali dirinya sendiri melalui kisah ayahnya. Dia belajar tentang semangat perjuangan dalam seni, warisan budaya Melayu dan betapa pentingnya mengenali asal-usul sendiri. Dalam satu peristiwa yang penuh emosi, Haikal telah membuat persembahan sapi di Purnama bersama Siwah, kawannya, dan turut merupakan seorang gadis yang berkongsi minat dalam seni budaya. Ketika itu, sesuatu yang tidak sangka telah berlaku. Umi, Walid dan adik tirinya telah hadir untuk memberikan sokongan kepadanya. Detik itu menjadi saksi bahawa dendam tidak membawa kepada kebahagiaan dan kasih sayang akhirnya menyatukan kembali hubungan yang telah lama renggang. Paling menyentuh hati, Umi akhirnya menziarahi kubur Abdullah bin Kayyan dan mengakui kesilapannya. Dia sedar bahawa seorang ayah tetaplah seorang ayah dan anaknya tidak seharusnya dipisahkan dari warisan keluarga. Setelah beberapa bulan mengenali kampung dan penduduknya, Haikal mengambil satu keputusan yang sangat besar. Dia melanjutkan pelajaran dalam bidang keguruan di Sarawak bagi meneruskan legasi ayahnya dalam dunia ilmu dan kebudayaan. Mengapakah anda semua perlu membaca novel Sila Tak Sina ini? Kerana ia bukan sekadar kisah untuk kita semua mencari identiti sendiri. Malahan, dia juga berkisahkan tentang kasih sayang, kemaafan dan kepentingan warisan budaya pada zaman sekarang. Dia mengajar kita bahawa dendam dan sekadar tidak akan membawa kepada kebahagiaan. Sebaliknya, kasih sayang dan penghormatan yang akan menyatukan keluarga semula. Jadi, janganlah lepaskan peluang untuk membaca novel Sila Tak Sina ini. Saya yakin ia akan menyentuh hati dan memberikan inspirasi kepada kita semua. Sekian, terima kasih.